disebabkan dendam selepas kematian ngeri ayah dia sendiri yang dipercayai dibunuh dengan menggunakan ilmu hitam. Perempuan yang bernama Suzana ni nekat untuk balas dendam dengan menggunakan ilmu hitam juga. Suzana santet dosa di atas dosa, ataupun dalam bahasa Inggeris dia dekat Netflix ni, Suzana Witchcraft, sebuah filem franchise terbaru Suzana. Kita tahu Suzana ni nama yang sangat menyeramkan dalam industri filem Indonesia. Seorang pelakon yang sangat cantik tapi dalam masa yang sama sangat menyeramkan. Bukan setakat dalam skrin, hidup dia dalam realiti pun dikatakan berhantu, penuh dengan entiti-entiti dan perkara-perkara menyeramkan. Dan Suzana kali ni sebagai seorang yang mengamalkan ilmu hitam. Semua ni berlaku selepas ayah dia mati, dibunuh oleh seorang orang berkuasa dekat kampung dia. Lelaki yang bernama Bisman ni ada pengaruh yang sangat kuat, ada pengikut-pengikut dia, dan dia memang nak pegang kuasa sebagai ketua dekat kampung tu tanpa rasa tergugat. Dan ayah Suzana ni malangnya dipilih orang kampung untuk jadi ketua mereka lah, bersaing dengan Bisman ni. Tapi Bisman ni tak senang, dia hantar satu ilmu hitam. Dan kematian Bisman ni digambarkan dalam filem ni sangat mengerikan. Masa tengah mandi, tiba-tiba kaki dia keluar macam-macam benda lah, keluar daripada dalam kaki tu. Filem Suzana ni bagi aku nampak mengerikan, tapi aku rasa macam dah biasa sangat tengok. Aku tak rasa dia punya revenge tu betul-betul buat aku rasa geram lah. Tapi aku lebih tertarik dengan jalan cerita filem ni, pasal kehidupan Suzana yang dilakukan oleh Luna Maya dan watak Pamujan dilakukan oleh Reza Rahadian, yang bagi aku sangat misteri, disebabkan dalam filem ni korang mungkin tak tahu background Pramuja ni. Tiba-tiba dia tolong Suzana, dan ending ni ada benda yang mungkin plot twist lah untuk korang. Selain tu aku rasa filem ni biasa-biasa sahaja, especially bila cakap pasal filem seram, filem ni tentang ilmu hitam, dan duration filem ni pun bagi aku agak lama jugalah, rasa lama. Tapi perubahan daripada Suzana yang sangat lembut jadi Suzana yang mengamalkan ilmu hitam selepas tu nampak lebih dark, lebih ganas, penuh dengan dendam tu, bagi aku sangat menarik. Dan perkara mengerikan yang digambarkan dalam filem ni pun nampak menjadi. Dan filem Suzana Witchcraft ataupun Suzana santet dosa di atas dosa ni nombor 1 dekat Netflix sekarang. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni, korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi rating dan juga review untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang, apa pendapat korang tentang filem Suzana Witchcraft ataupun Suzana santet dosa di atas dosa ni? Nyaman.